Jadi. Satu dia. Menekan sangat. Jangan menekan. Hello. Lelaki tua tu kata sebanyak aku lelaki tua, lelaki bijak daripada Najat. Aku dengar kamu nak memutuskan sesuatu. Di mana? Dia gua tu lah, Gua Sur. Sehinggalah masa yang ditetapkan, dia kata aku nak jumpa Muhammad. Tetapi berubah menyedar, tapi sebab aku nak jumpa engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah dudukkan, Rasulullah baring. Bila dia sekat kaki Abu Bakar, maka dia tahan, tak nak tunjuk Nabi. Kita para sahabat. Ya, tapi sehingga menitis air mata dia terkena ke pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi ada pula binatang yang ketiga yang nak bagi tahu orang musyrik Mekah. Mom. Berhenti. Okey. Dekat sikit je. Mak, dia mak. Itu. Okey. Aku tak bawa kan. Apa yang telah kamu kerjakan? Oleh itu awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepas pada sebab terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya perkara yang melibatkan riba dan mengibadat riba sendiri. Ya Allah, bagilah aku mengampak. Dan habis mengampak, ya Allah, alhamdulillah. Dan ya Allah, loan riba, loan ion lulus, boleh pula dia kata alhamdulillah. Kan, riba tu dosa. Kan, betul boleh. Zaman siapa saya tak ingat, Harun Al-Rashid dekat saya. Isteri dia, nama dia apa? Isteri dia keluarkan duit, bawa air, lalu tempat air. Kemudian dia dihalau oleh kaum dia, yang mana dia berdakwah mula-mula dengan cara kekerasan. Dia hancurkan semua patung-patung tersebut. Dan lepas tu dia gantung dia, nampak dekat berhala paling besar. Dan waktu kaum dia ada pokok pun. Pokok pun tak ada. Apatah lagi pokok kurma dan sebagainya. Sehinggalah Jibril buat apa? Jibril cocokkan hujung sayapnya ke perut bumi. Maka ditarik sayapnya, maka terpancarlah air Zamzam. Pukul 11 ada bukit sebelah kiri depan tu. Depan bukit ada satu kubah kecil. Ambil gambar.
Nampak tak? Alah. Mana nampak dah? Mana Ustaz? Sebelah kiri. Kubah kecil. Ada satu kubah kecil. Nampak dah? Nah, warna apa Ustaz? Ada tu. Semua berkubah. Nampak lagi sikit. Sebelum Okey, ada nampak? Nampak dah? mana? Belum. Belum. Show ya. Belum jambatan. Kembali kubri. Ha? Ya, War Syai. Yang belah depan boleh nampak. Sekejap. Sikit lagi. Okey, baik. Nampak kubah kecil tu? Ambil gambar. Okey, itulah dipanggil sebagai Bukit Korban. Bukit Sembelihan. Di situlah Nabi Allah balik pesan dekat Ismail, tolong tukar pintu rumah dia. Itu sebenarnya sebelah kiri itu jamarat, tempat melontar. Ada 3. Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah. Okey, itu jamarat, tempat melontar. Okey, ada cerita juga macam mana boleh. Maka Nabi Ibrahim pun kata, baiklah aku nak balik, pesan dekat Ismail, tak payah tukar pintu rumah dia. Kekal dekat pintu rumah. Itu Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi pesan apa tu? Ada bahawa dia kata tak payah tukar pintu rumah abang. Ya buta. Kita pergi sini tak Ustaz? InsyaAllah ziarah tambahan 35 rial ke Jabal An-Nur. Kita nak naik hiking sampai ke Jabal An-Nur. Kan tak ada masalah. Sebab semua dah pernah buat semalam dan semua dah tahu cara, dan semua dah tahu tahalus, semua dah tahu nak balik hotel. Saya tak risau sangat dah. Hari ni jadi hari ni kita buat tingkat 2 dulu. Lalu ke bawah tu. Semalam kita lalu ke atas. Oh, atas tu. Atas turun bawah. Atas turun bawah. ये नंबर 25